Sat. Beli telur dalam online. Tak boleh ke beli dekat kedai yang ada? Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Kita sekali lagi berjumpa selepas beberapa ketika. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kes penipuan telur. Boleh je beli dekat kedai-kedai dekat mana-mana. Tetapi pengadu dalam kes ni dia nak beli harga dengan harga yang murah dalam online, di mana dia masuk ke dalam satu aplikasi FBook dan dia nampak satu penjualan telur dan dia terus tekan pada link yang dihantar, redirect kepada satu WF. Kita panggil WF lah kalau tuan-tuan faham apa maksud WF. Dan selepas tu salah seorang individu dalam app tersebut meminta pengadu untuk tekan pada link tersebut untuk urusan. Dan apabila pengadu tekan saja pada link tersebut, mendapati telefon bimbit dia telah blackout. Blackout bermaksud memang padam terus, dan pengadu apabila cuba untuk tutup dia punya handphone dan dia buka balik, mendapati nombor telefon dia bersama dengan WhatsApp tidak boleh diakses. Dan selepas tu pengadu mendapati daripada dia punya rakan-rakan atau keluarga dia, mendapati WhatsApp dia, WF dia tidak boleh digunakan lagi dan ada orang menyamar sebagai pengadu meminta untuk memberikan sumbangan ataupun minta bantuan kewangan minta untuk pinjam duit daripada kenalan-kenalan dia menggunakan nombor telefon yang pengadu pakai, menggunakan WF, iaitu WF dan meminta untuk pembayaran. Selain daripada itu, pengadu dalam kes ni juga masuk ke dalam D&Go. D&Go e-wallet dia, mendapati duit dalam akaunnya sebanyak 2,700 hilang macam tu saja. Dan baru-baru ni bukan kes pasal telur saja, ada juga kes-kes menjual beli kuih muih dalam talian pun macam ni juga cara yang digunakan. Dan selain daripada tu, baru-baru ni kita dikejutkan dengan STR, sumbangan tunai ramah, di mana ada pihak daripada kerajaan menghantar link tersebut untuk pengadu membuat serupa macam ni juga, dan akhirnya mengalami kerugian. Bukan kerugian saja, di mana pengadu punya WhatsApp tidak boleh digunakan, tidak boleh diakses, dan ada orang menggunakan nombor telefon dia dan WhatsApp WF pengadu ni untuk meminta duit daripada kenalan-kenalan dia. Jadi untuk mengelakkan benda ni daripada berlaku, minta sekiranya ada apa-apa bantuan ke jual beli barangan dalam online macam ni, jangan tekan pada apa-apa link yang dihantar oleh scammer-scammer. Be smart, stay alert. Thank you very much for listening.